pihak ahli lembaga pemegang amanah Yapim, pengurusan dan warga Yapim, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pengurusan Politeknik Ibrahim Sultan atas kerjasama baik yang diberikan sehingga program yang dirancang pada petang ini dapat direalisasikan dengan jayanya. Bulan Ramadan merupakan waktu terbaik untuk menyamai nilai kemurahan hati melalui amalan infak, sedekah dan kebajikan. Program ini dilaksanakan bagi memastikan inspirasi Ramadan disalurkan secara inklusif kepada golongan sasaran seperti pelajar, keluarga yang memerlukan serta institusi masyarakat yang menjadi pemangkin pembangunan ummah. Pihak Yapim mengagihkan sumbangan keseluruhan berjumlah RM69,300 melibatkan pelaksanaan program iftar, program moreh dan sahur, sumbangan kepada 300 pelajar, bantuan pembangunan infrastruktur kepada Politeknik Ibrahim Sultan. Terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak Yapim yang sudi memilih Politeknik Ibrahim Sultan sebagai rakan strategik bagi penganjuran dan pelaksanaan program pada petang ini. Maka dengan izin Allah, kita sama-sama dapat berkumpul sekali lagi di Majlis Ramadan Madani Yapim 2026. Program ini memberi tumpuan khusus kepada pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan selain meraihkan pelajar-pelajar PI secara umum. Kita sedar bahawa dalam perjalanan menuntut ilmu, tidak semua pelajar melalui laluan yang mudah. Ada yang berjuang dalam diam, ada yang memikul tanggungjawab keluarga dan ada yang menahan kesulitan dengan penuh kesabaran.